Nama kau siapa? Irina. Oh. Jadi kau lah yang... Bu! Tu siapa? Kenapa muka dia sama macam ibu? Arya. Ni Mami. Mami Arya. I minta maaf. I hilangkan dia dulu bukan sebab I tak nak balik. Tapi ada kemalangan jadi... Habis tu tak boleh nak contact? Ha? Tak boleh nak message, tak boleh nak call? I tahu I salah. Memang daripada awal lagi I ada niat tak baik kat you, tapi... Memang daripada dulu kau tak pernah ada niat baik pun pada aku, pada keluarga aku. Itu makcik kau bersamalah. Tak, yang you sekarang ni kenapa tiba-tiba berubah macam ni? Tadi bukan main mesra lagi, layan I baik-baik, lepas tu kenapa macam ni? Sekarang ni, kita selesaikan apa yang dah lama tertangguh. Maksud you? Kau tahu apa maksud aku? Kau tak payah nak berdolak-dalik lah dengan aku. Okay. Listen, I tengah tak sihat right now. I perlukan masa. Please, you jangan buang I lagi. Sekejap. Tadi awak... Dah. Sekarang. Zam! Arya, pergi naik atas. Masuk bilik.